pergi dekat Gemini ataupun mana-mana AI, saya tak pernah ajar ni. Ni memang rezeki korang lah. 50 mata memandang, rezeki korang. Saya kena violation ni guys. Saya baru je kena violation. So view saya jatuh. Tapi tak apalah, kita teruskan sampai habis Alang-alang menyeluk pekasap, biar sampai kenyang. Okay? Biar sampai kenyang. Betul Alang-alang Okay, so korang cuba Okay, sekarang ni korang buka korang punya Gemini. Okay, korang buat macam ni. Hasilkan landing page untuk iklan ini. Hasilkan landing page ini menggunakan JavaScript dan juga CSS Vanilla. Tuliskan kod dengan dalam satu penulisan kod HTML yang lengkap. Dah. Tu saja kan? Lepas tu korang pastekan sahaja transkrip video tadi tu. Dah hantar. Lepas tu korang submit. Jom ramai-ramai kita tengok macam mana hasil dia. So korang tahu tak, apa yang baru saya ajar tadi sebenarnya bukan hanya korang boleh buat website ataupun landing page untuk iklan tersebut. Bukan. Ia termasuklah korang boleh tiru versi kandungan konten yang viral dekat TikTok. Contoh, horror, bukan, misteri. Siapa nama mamat ni misteri. Tiru versi misteri storytelling. Contoh. Kita cari video yang viral, yang viewers tinggi. Contoh, kita katakan kita ambil video-video konten yang dah viral gila lah. Contoh cerita ni 34,000.2 dah viral. Sekarang ni korang nak tiru versi cerita ni. Korang kopikan sahaja dia punya link, bawa balik pergi dekat yang saya ajar tadi tu, iaitu TikTok script tadi ni kan. Korang pastekan sahaja link tadi, send. Send. Now korang dah ada dialog script dia. Nak tengok tak apa yang saya boleh buat dengan skrip ni? Kalau nak, type nak guys. Kalau nak, type nak. Kita tengok juga. Ramai nak tengok tadi? Nak. Sebelum nak tu, kita rehat kejap. Ingatkan saya tentang benda ni. Kita gantungkan dia kejap. Kita gantungkan dia kejap. Kenapa saya nak gantung? Sebab saya nak pergi tengok kita punya landing page untuk bisnes homestay tadi tu. Now, saya pun dah dapat dia punya copywriting, coding. Saya copykan coding tadi, bawa pergi dekat interaktif link korang. Interaktif link korang yang harga berapa? RM5.70 tadi tu sebulan, bersamaan RM69 setahun. Sangat-sangat berbaloi. Harga marhain untuk jadikan korang bangsawan, ataupun harga buka jalan untuk korang jadi bangsawan. Berapa? RM69 setahun, bersamaan RM5.70. Berminat pergi kat TikTok saya sekarang. Grab tengah ada promo tu. Buka interaktif link korang yang harga tadi, ambil new page. Jom kita tengok macam mana hasil dia. Tulislah apa sahaja kat atas ni, hentamkan saja. Yang penting coding tu kena bubuh. Coding dah bubuh. Now kita try tengok. Create page. 1, 2, 3. Boom. Now kita sudah ada landing page untuk iklan tadi tu, video TikTok tadi. So bila orang tengok video TikTok tadi tu, dia terus boleh baca kandungan tentang homestay tadi tu, Cats Eye Village tadi tu, yang tadi tu. Dah boleh. Jadi settle dah homestay Melaka tadi tu. Dah ada website dah. Dari tadi tak ada website kan. Sekarang dah ada website dah. Senang gila buat konten. Record.
Simple. Nak buat bahasa Melayu ataupun multi language, pergi saja dekat AI yang buatkan website tadi, bagi tahu je lah dia. Woi, kau buatkan benda ni dalam bahasa Melayu sekarang. Dalam bahasa Melaka kan. Buat bahasa Melayu Melaka sekarang. Dia buatkan dalam bahasa Melayu Melaka sekarang. Okey. Kau buatkan copywriting page ini dalam menggunakan bahasa Melayu Melaka sekarang. Pastikan ada vibe orang Melaka bercakap. Melaka sedang promote. Tengok macam mana orang Melaka promote ni. Okay. Tuliskan kod dengan lengkap dan sempurna. Jangan tukar, ubah apa-apa selain yang aku minta. Tulis macam ni. Okay. Copywriting dalam page, copywriting page ini. Woi, aku nak kau buat kira contoh macam tu kan. Tapi janganlah kau tiru saya. Woi, aku nak kau, janganlah tiru saya. Ni saya nak bergurau dengan AI saya. Kan? Korang boleh je cakap formal, cakap manja-manja, cakap biasa-biasa. Ini sengaja je saya nak gurau dengan AI saya. Nak tengok orang Melaka macam mana? Saya nak bagi vibe Melaka dekat saya punya AI ni. Tu saya woikan dia. Saya nak tengok. Jadi tak dia punya Melaka punya style ni. Kita tengok jadi ke tak, okey? Tapi point dekat sini bukan cakap gaya woi, boleh sangatlah tu. Nampak tu. Woi, dia dah woi kat saya juga. Sama-sama Melaka lah ni, okey. So, bukan apa. Yang point dia kat sini, whatever perubahan yang korang nak, korang boleh bagi tahu saja dekat AI. Itu je kunci dia. Bukan kunci dia cara nak guna bahasa apa, tak. Bagi tahu apa yang korang nak. Wajib kena tahu apa yang korang nak buat. Itu je point dia. Okey, sekarang saya tahu saya nak buat dalam bahasa Melayu kan, Melaka kan. Kita tengok Melaka ke tak Melaka ni. Saya pun tak tahu. Okey, kita tengok Melaka ke tak Melaka ni. Okey, kita copykan coding. Bawa pergi dekat interaktif link korang yang harga RM5.70 sebulan bersamaan RM69 setahun. Siapa nak dapatkan sekarang dekat TikTok saya. Edit kat bio edit. Lepas tu korang clearkan kod. Korang pastekan coding yang baru. Mari kita tengok dia kahakkan kat saya ke tidak ni. Boom. Ruang besar kau